Selamat datang semua. Hari ini kita nak kupas satu topik sejarah yang sangat luar biasa. Kita akan undur masa, tengok balik macam mana peradaban manusia yang asalnya tersangkut dalam kegelapan abad pertengahan tiba-tiba boleh bangkit dan cipta dunia moden yang kita hidup sekarang ni. Ia satu epik perubahan besar dari cara kita melihat seni, pencapaian sains sampailah kepada bentuk peta dunia yang kita kenal pada hari ini. Okey, cuba fikirkan sejenak. Macam mana satu wabak penyakit yang paling dahsyat, yang sapu bersih hampir separuh populasi benua, boleh jadi pencetus kepada dunia moden? Bunyi macam tak masuk akal kan? Tapi ironinya, kejadian malapetaka inilah yang sebenarnya menekan butang riset dan mencetuskan satu kebangkitan budaya yang tak pernah ada tolak bandingnya dalam sejarah manusia. Kita mulakan dengan bahagian pertama, akhir dari abad pertengahan. Kalau kita bandingkan abad kegelapan dengan zaman Renaissance ni, memang jauh beza macam langit dengan bumi. Masa zaman pertengahan dulu, hidup orang masa tu 100% berpandukan agama dan ketaatan buta. Sains memang tak ke manalah sebab pemikiran kritis pun dianggap sangat berbahaya. Fikiran dorang cuma tertumpu pada hidup lepas mati je. Tapi bila masuk je zaman Renaissance, semuanya berubah. Fokus terus beralih kepada keupayaan rasional manusia, pemerhatian empirikal dunia sebenar dan macam mana nak jadi lebih produktif ke dunia ni. Bahagian kedua, pemicu lahir zaman Renaissance. Jom kita tengok apa yang mula-mula sekali mencetuskan semua ni. Semuanya bermula dengan satu reaksi berantai yang gila-gila. Tahun 1346, wabak Black Death menyerang Eropah. Memang ramai sangat terkorban, tapi mereka yang terselamat ni mula sedar yang hidup ni singkat. Jadi dorang nak buat sehabis baik dan mula tinggalkan sekatan dogma lapuk. Lepas tu masuk tahun 1440, Johannes Gutenberg cipta mesin cetak. Ini memang satu game changer. Ilmu dah tak lagi dimonopoli oleh golongan elit. Idea-idea baru tersebar pantas macam api ke seluruh Eropah. Dan akhir sekali, pada tahun 1453, kejatuhan Konstantinopel memaksa para sarjana melarikan diri ke Itali. Dorang tak lari tangan kosong tau. Dorang bawa sekali buku-buku purba yang syarat dengan ilmu yang dah lama hilang. Jadi, poin yang paling penting kita nak kena faham kat sini ialah falsafah baru ini, humanisme. Ini adalah jantung kepada keseluruhan era Renaissance. Pemikiran ni mengangkat kehebatan intelek, rasional dan potensi manusia ke tahap paling tinggi, bukannya sekadar berserah pada nasib atau ikut arahan secara membuta tuli. Pendek kata, manusia mula percaya pada diri dorang sendiri untuk selesaikan masalah. Masuk bahagian ketiga, humanism dan revolusi seni. Korang kena tahu, nak buat revolusi seni ni perlukan duit yang banyak, sangat banyak. Tanpa penaja atau penaung yang kaya raya, karya-karya agung yang kita kagum sampai hari ini mungkin takkan wujud. Di Florence, kita ada keluarga Medici, golongan bankir elit yang menaja artis hebat macam Brunelleschi. Di Rom pula, pihak gereja melalui paus sendiri sanggup labur duit untuk upah gergasi macam Da Vinci dan Michelangelo. Dekat Jerman pula, keluarga pedagang fuga bagi sokongan kewangan pada Albrecht Dürer. Persaingan kewangan yang sengit antara golongan elit inilah yang sebenarnya menghidupkan bakat jenius seniman-seniman ni. Dan hasil daripada lambakan duit tanjakan tersebut, lahirlah karya-karya epik. Da Vinci menonjolkan penguasaan anatomi dan emosi yang luar biasa dalam Mona Lisa, Michelangelo yang tunjuk betapa sempurnanya susuk fizikal manusia melalui patung David, Raphael pula secara terang-terangan merayakan ilmu pengetahuan melalui lukisannya, The School of Athens. Tak lupa juga kehebatan kejuruteraan Brunelleschi dengan kubah gergasinya. Semua mahakarya ni bukan sekadar letak warna atas kanvas. Ia sebenarnya satu pemberontakan halus yang membebaskan manusia dari seni zaman purba yang kaku. Bahagian keempat, kebangkitan ilmu pengetahuan sains. Keberanian dalam seni tadi secara tak langsung membuka laluan untuk orang pertikaikan sains pula. Tokoh macam Copernicus contohnya, berani betul keluar dengan teori heliocentrisme. Dia cakap matahari yang sebenarnya berada kat tengah, bukan bumi. Kenyataan ni memang 100% lawan arus dengan kepercayaan gereja masa tu. Kepler menyusul dan buktikan planet seni bergerak secara elips, bukannya bulat sempurna. Dan Galileo, berbekalkan teleskop ciptaannya, dapat sahkan teori-teori ini secara visual dengan mata kepala sendiri. Penemuan demi penemuan ini meruntuhkan pandangan sempit dunia lama dengan cukup sistematik. Sekarang kita masuk bahagian kelima, dampak global dan imperialisme. Mari kita zoom out dan tengok gambar besarnya. Segala kemajuan hebat di Eropah tadi sebenarnya jadi titik tolak kepada fasa sejarah yang kelam bagi tempat lain. Macam ni ceritanya.
Bila Empayar Uthmaniyah tutup laluan perdagangan di Mediterranean, orang Eropah ni dah gelabah. Diorang terdesak perlukan jalan laut yang baru untuk dapatkan rempah dan bahan mentah dari Asia. Mujurlah, sains masa zaman Renaissance dah makin mantap, jadi diorang berjaya bina kapal yang lebih hebat, peta yang lagi terperinci dan guna teknologi kompas. Kesannya, zaman penjelajahan bermula secara agresif dan inilah yang terus membuka pintu seluas-luasnya kepada imperialisme atau penjajahan global. Kelebihan ilmu dan teknologi luar biasa dan zaman Renaissance ni akhirnya beri Eropah tiket untuk berlayar jauh dan mulakan penaklukan ke atas Asia. Kita sendiri dapat rasakan kesannya di Nusantara. Demi merampas kekayaan dan rempah, orang Portugis dan British masuk dan menjajah Malaysia. Belanda pula melebarkan kuasanya di Indonesia, manakala Filipina dikawal oleh Sepanyol dan seterusnya Amerika Syarikat. Ia jadi satu realiti yang pahit. Kemajuan bertaraf dunia di satu benua menjadi lesen penjajahan di benua yang lain. Ada satu ungkapan ni yang betul-betul menangkap ironi zaman ni. Zaman Renaissance membawa Eropah keluar dari kegelapan, tetapi pada masa yang sama meletakkan asas bagi penaklukan empayar ke atas benua lain. Ia sebuah era yang sungguh paradoks. Eropah berpesta merayakan pencerahan, seni dan penemuan sains, namun kuasa baru yang diorang pegang tu jugalah yang melemparkan bayang-bayang penjajahan yang panjang dan gelap ke seluruh dunia. Jadi, sebelum kita tutup kupasan hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan cepu mas ni. Adakah zaman Renaissance benar-benar satu kelahiran semula yang memajukan dan mengangkat martabat keseluruhan umat manusia, atau ia sebenarnya cuma pencetus kepada era baru empayar global untuk keuntungan pihak-pihak tertentu saja? Jawapannya mungkin ada pada kedua-duanya. Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana menyertai saya menelusuri sejarah ini dan teruslah mempersoalkan dunia di sekeliling anda.